Lepas dah gembar-gembor pasal kes hutang syarikat Fazura sebanyak 4.65 juta tu, yang sampai ke mahkamah dah sekarang ni kes tu guys. Sekarang ramai pula netizen yang katanya menuntut respon Fazura. Ramai pula katanya netizen yang menuntut lah respon daripada Fazura lepas viralnya kes yang syarikat Fazura ni telah berhutang sebanyak RM4.65 juta guys. Berdasarkan apa yang aku baca dekat berita-berita kan, dekat online ni, katanya dekat satu social media TikTok, di TikTok tu, katanya kat social media TikTok mengatakan ramai yang tanya tolonglah jelaskan Fazura, macam tu lah, lebih kurang macam ramai yang mengata awak ni ada orang nakkan orang yang menghina di social media ni hentilah menghina dengan penjelasan Fazura katanya. Tapi bila aku cek pula dekat Instagram lain pula, ramai yang cakap sejak bila pula kita orang tuntut respon dari Fazura. Lebih kurang macam tu. Orang macam cakap pandai je media-media hiburan ni kata kita tuntut, padahal tak ada pula. Untuk kat dekat TikTok tu lain lah pula responnya. Ramai katanya bertanya-tanya, cepatlah Fazura komen pasal isu hutang awak ni yang kat mahkamah ni. Tapi bila aku cek aku tinjau kat laman social media IG ni, tak ada lah pula sangat. Ramai yang kata biarlah Fazura. Ramai yang cakap doakan yang baik-baik. Macam yang siapa yang tak tahu lagi, Fazura baru-baru ini telah didakwa berhutang sebanyak 4.65 juta di satu syarikat bernama Oboh Holdings Sdn Bhd, iaitu pengilang tudung, ya. Pengilang tudung. Pada awalnya katanya Oboh Holdings dah bagi dalam lebih kurang 7 berapa juta lah kepada syarikat Fazura sebagai pembekal tudung, tapi yang dibayar hanya dalam 2 juta lebih saja, 2.6 juta something. Macam tu saja. Jadi balance 4.65 juta tu susah sangat nak didapat lah. Kiranya pihak Oboh Holding ni, Mr. Lim ni dah cuba nak kontak syarikat Fazura daripada Disember 2023 lagi. Tapi akhirnya dapat cek tendang lah. Tak dapat respon dari syarikat, macam kena sidai lah katanya. Didakwa lah, tak tahulah betul ke apa. Yang itu yang setakat yang dikatakan oleh pengasas Oboh Holding sendiri, pengilang tudung ni, yang juga memiliki syarikat Filin ni juga syarikat Oboh Holding lah, bawah Oboh Holding, iaitu pengilang tudung. Jadi guys, apa yang kita tahu, defendant untuk kes mahkamah ini, dikatakan defendant pertama ialah syarikat Fazura sendiri, iaitu Pink Fate Sdn Bhd. Juga defendant kedua adalah syarikat satu lagi milik Fazura juga, iaitu Fastfit tu, Fastfit. Lepas tu defendant ketiga katanya abang sendiri kepada Fazura. Abang Fazura ialah defendant ketiga dan Fazura ialah defendant keempat. Tapi sampai sekarang, lepas cerita tu viral je, sejak beberapa hari lalu, tapi masih lagi Fazura senyap sepi. Katanya dekat social media dia, kalau kita jengah, memang Fazura tu nampak tenang je. Dia boleh share lah macam dia pergi throwback di Tokyo bersama anaknya, makan ramen. Ada juga banyaklah gambar bersama Fatimah, pergi ke sekolah, hantar Fatimah ke sekolah, spend time dengan Fatimah di sekolah. Itu yang aku tinjau lepas je benda ni viral. Kira update kat IG Fazura ni semuanya pasal Fatimah, pasal kerja. Ada juga konten yang Fazura share pasal kisah saudara-saudara kita di sana. Kita doakan saudara-saudara se-Islam kita yang telah berjuang di tanah-tanah Islam. Jadi bagus, Fazura ada tunjukkan sokongan juga selalu, ya, alhamdulillah. Kita pun patut mendoakan yang baik-baik untuk saudara kita. Tapi yang masa sama kan guys, aku pun cek. Aku cek tu bukan apa kita nak doa yang baik-baik, betul tak? Aku nak pastikan betul ke ramai yang tuntut respon Fazura. Aku cek tak adalah pula. Aku tengok kat IG semua komen yang baik-baik. Kalau kita tengok dekat post terakhir Fazura yang tak ada update terbaru, hanya yang terakhir post ni, itu pun pasal waktu di Tokyo. Ramai yang komen yang baik-baik. Fazura pun positif dia komen yang di reply. Kalau kita tengok dekat channel bulletin berita pula, kebanyakan komennya pula tak duduk diam lah punya kawan ni. Duduk diam. Ni kawan aku, penguin. Okey. Jadi guys, kiranya aku tengok lah, kiranya Fazura ni kalau aku tengok bulletin berita, kebanyakannya kata
respon dituntut dari Fazura tentang kes mahkamah inilah apalah. Padahal aku tengok kat IG tak ada siapa tuntut pun sangat. Aku pun confused lah guys. Mungkin lah ada setengah netizen tuntut respon daripada Fazura tentang perkara ini. Tapi setakat ini memang Fazura tiada mengeluarkan apa-apa statement rasmi. Okay guys, janganlah kita nak pandai-pandai buat statement. Setakat ini hanya kenyataan tu dikeluarkan oleh pihak sana, pihak pengilang tudung je, yang katanya syarikat Fazura ni berhutang dengan syarikat beliau iaitu Obo Holding. Jadi setakat ni kalau aku tengok dekat Instagram Fazura, dia sempat juga promote. Walaupun benda tengah viral, dia tak ada komen apa-apa lagi. Fazura hanya share pasal tudung Fazura, promote tudung Fazura kat IG story dia. Kat IG story pun Fazura tunjuk pasal dia punya produk-produk ni, semua produk fast ni semua. Jadi alhamdulillah lah Fazura ni ibu tunggal yang kuat bekerja kan. Itu baiklah guys. Janganlah kita kata-kata pula alahai kenapa Fazura diam, dia tak bagi respon. Biarlah tu hak dia, betul tak guys? Ini kan benda berkaitan mahkamah. Yang kita sibuk sangat nak sibuk suruh dia jawab pasal hal ni buat apa? Betul tak? Kalau korang setuju, korang komen kat bawah. Betul. Sebab aku rasa kan benda-benda berkaitan syarikat ni kadang-kadang kita tak boleh juga nak cakap semuanya salah Fazura. Tak boleh guys. Syarikat ini bukan seorang yang mengawalnya guys. Korang kena ingat, setiap syarikat tu ada banyak jawatan yang menjaga kewangan lah, bidang itulah, management lah. Jadi syarikat Fazura ni dua yang berkaitan dengan benda hutang ni. Jadi kita tak boleh nak salahkan tuning jari kat Fazura inilah, Fazura itu. Ramai juga yang mulut-mulut celupa ni. Korang bertaubat lah. Selagi korang boleh minta maaf kat Fazura, korang pergi DM cakap sorry aku mengata kau ke apa. Janganlah asyik mengata orang. Nanti bahaya guys, jatuh fitnah. Jadi guys, setakat ini aku tengok ramai yang cakap diorang tak ada pun nak tuntut apa-apa. Ini hidup fast, biarlah kan. Diorang siap mendoakan lagi fast semoga permudahkan urusan, dilancarkan semuanya. Biasalah dunia ni kadang kat atas macam roda lah, macam roda. Kadang kat atas, kadang kat bawah. Ada juga yang sempat buat lawak. Ada yang juga yang sempat cakap mungkin Fazura tengah sembang raya pompeng. Macam mana dengar lagu tu? Sorry lah, nyanyian aku ni terlalu berdu. Gurau-gurau je guys. Jadi guys, ada juga yang cakap biarlah, bagilah ruang. Berilah ruang kepada Fazura. Dia bukan hanya pelakon, usahawan, businesswoman, single mom. Ibu tunggal yang berjaya, yang menjaga anaknya, comel Fatimah. Macam korang pun tengok lah, dia ada juga throwback gambar video lama bersama Fatimah sakit leher ke apa tengkuk tu. Ada juga kiranya memang semua post Fazura ni pasal hidup dia je. Ada juga Fazura post pasal dia keluar makan dekat sini, Five Guys ni, makan burger bersama kawan-kawannya. Mungkin stylist baju, tudung dia kan. Semua ni. Jadi Fazura banyak share pasal kehidupan hariannya sebagai seorang artis. Tak ada langsung sebut apa-apa pasal kes hutang ni. Setakat ini. Jadi kepada orang kat luar sana, janganlah korang asyik membawang je. Tak baik tau. Betul-betul. Jadi kita ni, untuk akulah, apa yang aku perhatikan dekat TikTok mungkinlah. TikTok pula. TikTok ni sama je. Aku saja je malas sebut lebih. Dekat TikTok ni, ramai je yang minta penjelasan, respon katanya. Nak Fazura backup diri sendiri pasal kabar angin yang tengah membuat-buat ni. Backup lah diri sendiri. Janganlah biar benda ni orang tertanya-tanya. Tapi kalau dekat IG pula, kat Instagram, relax aja semua netizen. Tak ada siapa pun nak nyebok sangat. Mungkinlah media hiburan mestilah diorang nak tahu sangat apa respon Fazura. Yelah benda tengah hot. Tapi kalau macam aku sendiri, aku tak adalah nak tertanya-tanya sangat. Aku lebih kepada menyampaikan pasal berita-berita hiburan ke, tanah air ke, semua aku share je. Kalau tak ada respon, tak adalah. Tak payahlah kita nak memaksa Fazura, betul. Jadi untuk Fazura kita doakan semoga pasal kes hutang ni diselesaikan dengan baik lah. Sebab Fazura pun ada juga, aku perasan dia ada share kata-kata hikmah. Bab kata orang putih kata quotes. Kata-kata hikmah tu mengatakan dia harap satu hari nanti anaknya melihat betapa kuatnya maknya melalui hidup walaupun keadaan banyak pancaroba, tapi tetap berjalan. Lebih kurang macam tu lah. Kat situ ada kias-kias kat situ mengatakan Fazura ni mungkin walaupun hidupnya ada dugaan, tapi dia harap anak dia menjadikan dia sebagai role model, sebagai orang kata
idola kepada anaknya supaya terus kuatlah hidup ini. Bukan mudah menjadi artis. Siasa dipandang CCTV sana sini. Cak. Jadi guys, ada juga Fazura share satu yang macam kelakar sikit lah. Macam gambar video kelakar. Macam meme. Dia kata dalam bahasa putih, aku translate sikit. Dia lebih kurang macam ni lah. Dia cakap, contoh dia memang kelakar bila orang tu dah membuat satu cerita yang salah tentang diri kau. Jadi benda yang paling senang ialah hanya ianya membuatkan lebih senang untuk dia membuangkan orang toksik itulah yang menyampaikan berita yang salah. Sampai dia cakap benda tu amat kelakar, funny. Kelakar. Jadi untuk dia mungkin ramai ikut yang mengatakan fitnah-fitnah yang negatif, yang toksik. Untuk dia benda tu kelakar lah. Jadi benda-benda yang salah tu, buat apa dia nak respon kan? Benda negatif. Lebih kurang macam tu lah. Tapi dia tak cakap lah tentang isu apa. Hanya sebagai umum aja post tu di IG story dia. Jadi ada juga Fazura yang cantik Maulid ni. Ada share gambar-gambar dia yang comel-comel. Tengah makan lah. Tengah keluar lah ke event-event. Gambar anaknya yang comel. Dalam kereta ada pergi ke sekolah. Fazura sempat meluangkan masa dengan anak. Jadi kami, kalau satu Malaysia ni, jomlah kita sama-sama doakan Fazura guys. Tak habis dengan isu ni sebelum ini, isu perceraian. Kita doakan semoga isu kali ini ni tak ada mengefekkan apa-apa kepada Fatimah anaknya. Biarlah Fatimah happy kan. Ibu bapanya pun tak ada isu dah. Dan semoga hutang itu dilangsaikan dengan cara baik oleh syarikat Fazura. Kalau betul dakwaan-dakwaan daripada Encik Lim dari Oboh Holding ini. Bukan Megah Holding, Oboh Holding sedang berhad. Jadi kat sini katanya Oboh Holding dan Filin ni, yang bawah Oboh Holding ni, Filin ni, syarikat penyilang tudung ni, katanya telah menghadapi masalah kewangan kritikal lah kerana syarikat Fazura tak bayar hutang tu 4.65 juta tu. Sampai terpaksa diorang ambil tindakan mahkamah. Seperti kita tahu, dia pun ada cakap tak sangka seorang artis popular sanggup buat macam ni. Jadi dia juga mendoakan atau mengharapkan semua orang kat luar sana mengambil pengajaran tentang perkara ini. Jadi maksudnya walaupun orang tu popular tak bermakna perkara macam ni tak boleh berlaku sebab ia berkaitan kewangan. Lebih kurang macam tu lah. Jadi dia juga ada cakap dia cuba juga nak selesaikan perkara ini kat luar mahkamah tapi macam tak ada respon daripada pihak syarikat Fazura. Itu dakwaan mereka lah. Jadi jangan risau korang doakan je baik-baik untuk Fazura, untuk Fatimah. Janganlah untuk aku baguslah. Netizen-netizen yang komen cakap diorang tak kisah pun. Tak kisah pun kalau Fazura diam je pasal hal ni lagi pun. Ini hal personal dia kan, pasal syarikat kewangan dia. Kalau dia nak selesaikan, biar selesaikan dekat mahkamah dengan cara yang betul dan saksama dan adil. Betul tak? Jadi guys, kepada korang yang baru dekat channel aku, terima kasih kerana join korang. Like lah sikit video. Subscribe lah. Terima kasih tak. Aku doakan korang subscribe aku ni, yang like aku, korang murah rezeki. Terus kaya raya. Amin. Jadi guys, korang kalau belum tengok video-video aku sebelum ni, ada banyak lagi video guys. Korang scroll daripada video pertama aku zaman Tok Kaduk sampai sekarang. Macam-macam cerita aku share, cerita hantu pun ada. Kalau korang tengok cerita hantu, korang scroll zaman Tok Kaduk aku punya, zaman video lama-lama tu ada. Kalau korang minat lah cerita hantu. Kalau korang nak tengok macam sketsa-sketsa kelakar aku bersama penyewa rumah aku yang aku ada isu tu, korang boleh scroll, carilah video tu kat bawah. Memang macam-macam menakutkan, semua ada. Kalau korang nak isu semasa, ada video aku baru share pasal Zain Ryan, pasal Yassin Sulaiman yang dibebaskan daripada penjara seumur hidup dari kes dadahnya, dan juga kes Beso Babe. Semua kes tu semua aku ada share dekat video aku sebelum ni. Kes penyanyi Dikir Barat kan, Eda Ezrin tu, tentang yang dia punya penahanan di Thailand tu dilanjutkan sampai sebulan lagi, sampai bulan Jun. Korang nak tengok semua tu, korang like video ni dulu, korang subscribe, and korang tengok video seterusnya kan, yang sebelum-sebelum ni aku pernah share. Okay, terima kasih kan. Jangan lupa like and subscribe. Aku doakan korang semua bersabar ya. Kalau yang mana yang tak sabar nak tahu respon daripada Fazura tu tentang kes hutang ni, korang relax dulu. Relax guys, relax relax. Okay guys, bye. Jangan lupa like and subscribe. Bye.